guys, air dah surut sekarang ni. Tengok batu tu dah timbul. Batu ni pun dah timbul. Batu ni semua dah timbul. Aku pun duduk atas batu ni. So bila dah surut ni, kita kena cari sesuatu ataupun sejenis siput yang boleh dimakan. Inilah dia kupang guys. Banyak. Kutip pilih je mana nak. Tapi dah kecil-kecil. Banyak Roti dia baca melekat ni. Sangat-sangat banyak. Sabar nak kutip. Jom kita kutip. Ambil dulu yang pertama. Kita pilih yang besar-besar sikit lah. Sup Maggi pun sedap ni. Agak struggle guys nak buka. Yang penting kena ada seorang tangan. Kalau tak, luka lah tangan. Hijau mana nak ambil sikit. Alhamdulillah. Dia juga kecil sikit. Banyak. Keluar dah satu bekas. Satu bekas lagi. Kutip sebanyak yang boleh lah.